Hari ni aku dekat Bazar Selayang Utama depan Selayang Mall. So kita nak tengok apa ada kat sini. Jom kita nak tengok explore apa ada dekat Bazar Selayang Utama ni. Ada menu apa yang menarik dan harga macam mana dekat sini. Ni kepok ganu ke bang? Ya, kepok ganu bang. Kepok ganu. Ya. Gentel-gentel bulat Gentel-gentel bulat. Berapa harga? Satu set dia 5 ketul RM5. RM5. RM1 lah ni. Ya. Murah-murah tu dia. Mur-mur. Tengok macam menarik. Apang kecek teh. Apang kecek. Ada macam-macam jenis perasa. Comel-comel je apam dia. Ada butterscotch, strawberry, tiramisu, macam-macam jenis flavor dia. Tepung belita menu wajib lah bulan puasa orang beli. Kat sini tepung belita yang famous Paya Jaras tu 5 pieces RM6. Kat sini pun ada pasta juga. Amiable pasta, bukan biasa-biasa. Macam-macam pasta dia, ada creamy, pesto, ada cili udang, soto cake. Benda paling trending orang cakap. Ni apa ni? Qselo. Puding karamel kalau bahasa Melayu dia. Puding karamel dia special sikit, ada perasa macam pandan, ada strawberry puding, ada berry puding ada jual. Ni puding. Nak ke? Sini ada puding banana, strawberry, blueberry. Ada apa? Blueberry, strawberry, banana. Mana paling sedap bang? Paling sedap saya bagi strawberry dengan blueberry. Dua ni sedap okey. Saya nak bungkus satu bang strawberry. Strawberry? Okey, boleh bang. Tak tahu apa nak beli, standard lah, bazar macam-macam ada. Tapi ni nampak menarik, kita beli ni. Ni abang sebelah ni jual apa bang? Okey bang, kita ada pasta bang. Pasta. Okey, kita ada pasta oglio-olio. Oglio-olio. Pasta tom yum. Pasta tom yum. Pasta masak lemak. Masak lemak Ush. Pasta buttermilk chicken. Buttermilk chicken. Pasta mushroom. Pasta mushroom. Lepas tu kita ada Mac cheese. macaroni cheese. Macaroni cheese. Lepas tu kita ada fish and chip. Fish and chip pun ada juga. Fish and chip pun ada. Meatball. Meatball dengan ketan putar pun ada bang. Okey. Ni banana puding tadi RM13. Bagi aku, kalau mampu beli, kalau tak mampu jangan beli. Atas masing-masing punya. Nak beli barang tu atas poket sendiri lah. Orang biasa tempat lain jual onde-onde dalam bekas je. Dia siap ada buh onde-onde lagi. Dia jual juga kek coklat moist. And dia onde-onde, coklat moist semua ada kat sini. 6 pieces RM5 je. Nasi lemak pun ada. Macam-macam jenis lauk, ayam rempah, ayam rendang, ayam sambal, sambal kerang semua ada. Endes pun ada dekat sini. Berapa? More Berapa ringgit bang? 5 pieces? Biasa kalau ori RM16. RM16. Ni set dia Boleh ambil berapa sos tu? Sos kalau set B dapat 2. Ni sos dia. Agak ramai bazar Selayang ni. Penuh orang kalau kau tengok. Dia tak adalah panjang sangat, dalam 500 meter. Rasanya ni sampai belakang ni 500 meter je bazar ni. Tapi macam-macam pilihan, menarik. Yang pun ada. Berapa set dia jual? Murah ke mahal? Kita tengok. RM7 satu set dengan kuah kacang. Tu dia punya cong udang. Ni antara semua roti john aku tengok kat sini yang paling ramai beratur. Kita tengok apa yang special roti john dekat sini. Ni roti john apa ni? Ayam dia nampak meriah sangat ni. Roti john apa bang? Meriah je nampak. Ayam bang. Roti john ayam. Kita ada tengok Big Mac. Big Mac roti john dah habis. Habis. Saya lambat lah ni. Lambat lah. Okey. Kat sini air balang harga okey lagi. Kecil RM3, besar RM5. Ada macam-macam jenis air balang kat sini. Biasa first week orang dah orang cakap nak makan kat rumah kan. Tapi kat sini aku tengok macam ramai je orang datang. Selayang Utama punya bazar ni. Tak tahu, mungkin orang malas nak masak sekarang ni. Datang je bazar, tunjuk-tunjuk, bayar, makan. Kunafa crunchy pun ada. Ada kunafa apa bang? Kunafa, kita ada lemucil, kita ada matcha, Oreo. ada daging jajan tapi dah habis. Dah habis. Ni berapa sebekas abang jual? RM10. RM10 je. Kalau korang nak boleh datang bazar Selayang Utama. RM10 saja. Air Milo. Bulan puasa perkenal air Milo. Air Milo lori ni sedap. Ni berapa? Apa ni? Murtabak ori Kelantan. Saya tak tahu apa beza. Aku pun tak tahu apa beza murtabak Kelantan dengan murtabak biasa. Nak beratur macam panjang pula. Tak apa, kita jalan. Ni apam balik pun menu famous juga bulan puasa. Akak ni jual apam balik. Apam balik apa kak special kat sini? Special kacang lepeh jagung lepeh. Apa dia? Kacang lepeh jagung lepeh. Balang. Air balang. Air balang. Berapa bang satu? Sepaket RM6. RM6. Air apa yang special sekali kat sini? Paling sedap kita punya Nescafe. Nescafe? Semua sedap. Semua sedap. Tapi Nescafe dengan Milo okey kau. Okey, bagi saya Milo satu bang. Milo satu. Berapa ringgit bang? RM6. RM6. Ingin pula tadi tengok Milo kat depan tu. Ni nampak satu paket. Ni Betul Milo bang. Milo bukan coklat Bukan coklat. Betul Okey, Milo. Okey, saya beli bang. Okey, terima kasih. Tadi tinggi nampak Milo tadi ni, kita ambil terus satu paket.
Asam pedas pun ada. Asam pedas apa ni? Asam pedas daging tetel, ikan kembung, asam pedas ikan, asam pedas ayam. Dia tak panjang tapi agak meriah. Banyak pilihan lah makanan dekat sini. Macam-macam kategori makanan ada jual dekat sini. So korang boleh datang bazar Selayang utama ni. Itik salai Aisyah. Ada itik salai, ada daging salai, siput sedut pun ada. Semua salai-salai dia jual kat sini. Lauk dia, telur itik ada, daging semua ada kat sini. Aku rasa cukup, tak banyak pun. Aku beli air Milo dengan beli puding karamel je tadi. Puasa lama lagi, tak payah rushing-rushing. Kita tengok dulu apa ada kat bazar yang menarik. Apa-apa pun selamat berpuasa. Jom kita.